Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Widat Amani binti Romzi, nombor matrik 080668 dari Diploma Syariah Semester 4. Hari ini saya akan terangkan topik Anwa' Ilmu Al-Hadis. Sebagai permulaan, mari kita masuk kepada ta'arif ilmu. Ilmu mengikut ahli mantik ialah mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Maksudnya, sampai sesuatu gambaran ataupun hukum ke dalam akal manusia tanpa keraguan dan selari dengan realiti. Seterusnya, kita masuk kepada pembahagian ilmu. Ilmu dibahagikan kepada dua, iaitu tasawur dan tasdik. Apa itu tasawur dan tasdik? Tasawur adalah memahami sesuatu mufrad, senang kata lafazlah, yang terhasilnya gambaran ataupun sifat dalam fikiran manusia tanpa menilainya sama ada betul ataupun salah. Sebagai contoh, al-madrasatu wasi'ah. Macam yang kita dah tahu tadi, tasawur ni ialah lafaz. Macam mana pula dengan tasdik? Tasdik ini ialah ayat yang mana kita boleh hukum sama ada perkara itu benar ataupun salah. Contohnya, macam solat itu wajib. Dan satu lagi contoh, manusia itu makhluk yang berakal. Seterusnya, ilmu ni dia terbahagi kepada 4. Ada tasawur nazari, tasawur ad-daruri, tasdik daruri dan tasdik nazari. Tapi apa itu daruri dan nazari? Tak apa, jom saya terangkan. Ad-daruri ni lafaz atau ayat yang berhajat kepada manusia untuk berfikir. Berbeza dengan an-nazari. An-nazari ni lafaz atau ayat yang perlu kita kaji dan belajar sebelum kita faham benda tu. Yang pertama, tasawur ad-daruri. Macam yang kita tahu, tasawur ni kan lafaz. Ad-daruri ni yang tak perlu kita fikir. Contohnya macam lapar, dahaga, panas, sejuk, malam dan siang. Yang kedua, tasawur nazari. Macam yang kita tahu, tasawur ni kan lafaz. An-nazari ni yang perlu kita fikir. Contohnya macam elektrik. Macam mana elektrik tu boleh ada? Kita kena kaji dulu untuk kita faham elektrik tu apa. Selain itu, roh, manusia, akal dan lain-lain lagi. Yang ketiga pula, tasdik daruri. Yang kita tahu, tasdik ni kan ayat. Daruri ni yang tak perlu kita fikir. Contohnya, macam matahari itu bercahaya. Satu, itu separuh daripada dua. Selain itu, malam itu gelap. Dan yang terakhir, kita ada tasdik nazari. Macam yang kita tahu, tasdik ni kan ayat. Dan nazari ni yang perlu kita fikir untuk kita faham. Contohnya macam Allah Ta'ala itu bukan jisim. Selain contoh tadi, kita ada contoh alam itu baharu. Kita tak akan boleh faham perkara ni kecuali kita belajar dan kita kaji. Barulah kita boleh faham perkara ni. Saya harap penerangan saya tadi mudah difahami dan memberi manfaat kepada kalian. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.